Sudah insaf. Nadira Isaac buang FILLER di punggung. Kembali kepada apa yang memang milik saya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Model dan pempengaruh media sosial, Nadira Isaac, berkongsi pengalaman peribadinya menjalani prosedur membuang filler pada bahagian punggung, sekaligus memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak mengambil mudah soal kesihatan demi kecantikan. Menerusi perkongsian di Instagram, menurut Nadira, keputusan tersebut dibuat selepas mendapat nasihat daripada doktornya yang menegaskan bahawa suntikan filler pada bahagian seperti punggung atau payudara tidak sepatutnya dilakukan secara sewenang-wenangnya. Doktor saya telah menyatakan dengan jelas, jangan sesekali memasukkan filler pada punggung atau payudara. Malah, ia adalah tidak sah di Malaysia. Mungkin nampak cantik pada awalnya, tetapi masalah pasti muncul di kemudian hari, katanya, hari ini. Jadi pada tahun 2026, saya memilih untuk membuang semuanya dan kembali menjadi diri saya yang 100% semula jadi. Saya memilih untuk kembali kepada apa yang sememangnya milik saya. Tubuh yang semula jadi, wajah yang semula jadi, dan jiwa yang semula jadi, tambahnya lagi.